Seronok jugalah bila saya ni selalu duduk di Pekan sekarang ni ya. Bukannya apa, sebab ada banyak masa boleh singgah ke kenduri kenara, bawa mak dengan abah saya pergi jumpa saudara mara dia, sahabat anda dia, borak-borak, mengeratkan silaturahim ya. Tapi benda yang paling seronok bila kita berada di kenduri kenara ni, terutama sekali macam ni, kenduri kahwin. Ini adalah majlis kenduri cucu kepada Tok Long Kuzaimah yang mana dibuat di Kampung Jambu. Arwahnya dulu memang baiklah dengan mak dengan abah kita, saudara mara ya. Gitulah gayanya. Lepas dapat jumpa saudara mara ya, beramah mesra ya, berjumpa bukannya selalu dapat bertemu begini. Marilah kita merasa pula apa hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Ini dia kenduri dekat Pekan ni. Macam-macam lauk ada. Kita ada opor, kita ada ni apa benda ni? Dalca. Dalca. Ayam masak merah. Meliken. Orang panggil apa meliken? Biasalah orang Pekan ni kalau buat kenduri kenara mesti nak ada nasi minyak dan juga nasi putih. Bukan apa kok ada yang tak boleh makan nasi minyak kan. Tapi ini dia opor. Opor ni dia masak sendiri weh, gotong royong bersama ahli keluarga menggunakan dapur kayu. Jarang dah kenduri kenara nak masak sendiri, biasa catering. Ada pula air balang kita minum air ni, bandung cincau. Kenapa? Jom. Masuk ke Intan. Tak, sebab nama Intan Kamariah. Bila tanya dia, anak dia pun ada nama Intan. Bila Intan tu kan Intan bersiar, cahaya. Bila bulan Kamariah. Anak Intan mau hemat. Dia berkilau belaka. Weh, makan ni nasi minyak, ada opor. Makan dengan opor. Tengok cerita masak sendiri, tak order catering. Ya? Ya, masak sendiri. Mari kita makan. Bismillah, sedap tu makan kenduri. Bismillah, kenduri. Hari ni pergi cun dengan tak lah. Makan kenduri Pekan ni. Alhamdulillah kita jemput. Lepas kenyang makan, kita pergilah bertemu saudara mara yang kita jarang jumpa. Assalamualaikum. Saya betul. Raja main TikTok ya? Kau bagus. InsyaAllah. Memang nak buat sama. Kebetulan sungguh saya dapat bertemu semula dengan mak kepada arwah kawan baik saya, Allahyarham Johari bin Abdul Jalil. Ni mak kepada arwah kawan baik saya. Lama betul tak berjumpa ya. Sihat ya? Sihat betul. Kita dengan arwah Jo dulu dari Raja 1. Naik basikal pergi sekolah ya. 2 pergi kelas tambahan lah. Johari tu sama muka dia kan? Pozi. Pozi kan. Ayo muka dia. Pozi Jo. Amalah mat. Apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada pasangan pengantin iaitu Zuhairi dan isterinya Fatimah. Selamat pengantin baru. Terima kasih juga kepada seluruh ahli keluarga sebab menjemput kami sekeluarga. Seronok dapat berjumpa dengan saudara mara bila kenduri kenara seperti ini ya. InsyaAllah kalau kebetulan saya ada di Pekan, ada pula datang jemputan-jemputan. Ada masa saya singgah, okey? Seronok abah kawan. Tu dia, kalau tidak bosan juga dia duduk di rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa kebetulan kalau ada Pekan ya. Kita